Dalam Barca, hantaran pendek mencari Ashraf Zulkifli. Ada ruang jaringan daripada Kapitano Kelantan Red Warrior FC, Arham Kushairi, menerima satu crossing yang begitu baik daripada Emmanuel Barca, menggunakan segala keupayaan badannya untuk melompat tinggi, menanduk menewaskan Nasrullah untuk jaringan yang pertama di minit yang ke-36 daripada Kapten. Adanya Atiso di situ. Hantaran mencari Musa. Iskandar Shah. Hantaran yang sedikit jauh. Farpus. Barca melakukan keupayaannya. Ruang sekali lagi untuk Fazli Ghazali. Musa. Oh! Jaringan yang kedua begitu bergaya disudahkan oleh Filipi dan Dada Musa. First timer yang cukup sempurna menerusi kaki kiri daripada pemain import untuk jaringan yang kedua. Musa 2-0. Kita lihat ulang tayang setelah tandukan daripada Fazli Ghazali.